bising-bising pergi main kat luar ya? Kami balik dulu ya, Nobita. Nanti main lagi tau. Awak semua dah nak balik. Tengok tu. Kenapa bilik kamu ni bersepah-sepah? Sekarang cepat kemaskan bilik kamu. Alah, kalau kemas pun nanti bersepah lagi. Biar je lah bersepah macam ni. Kemas bilik kamu cepat! Yelah, saya tengah nak kemas lah ni. Mana dorang makan sambil berniarak macam tu? Asyik-asyik kena bebel. Jomlah kita main kat luar. Nobita, tolong hantar kuih ni ke Pansapuri Goro ya? Abang Goro tu, dia sebenarnya sepupu saya. Dia baru je masuk universiti. Dia tinggal di Pangsapuri berdekatan kampus. Wah, makcik buat kuih ohagi istimewa untuk abang. Terima kasih ya. Bersepahnya bilik abang ni. Apa yang abang buat kat bilik? Malam semalam kawan-kawan abang datang sini. Kami lepak sambil makan dan berbual. Abang pun masih mengantuk ni. Abang makan sambil menyiarap. Duduk sendiri macam ni lah. Seronoknya tinggal sendiri macam tu kan? Apa kata kita keluar dari rumah dah sewa Pangsapuri nak? Apa yang kamu cakap ni? Kamu kan budak sekolah rendah lagi. Tapi saya dah buat keputusan. Kamu ni serius ke? Jawapannya dah tentulah tak boleh. Fikirlah dulu sebelum bercakap. Saya baru kena marah. Dah. Saya takkan mengalah. Doraemon, tolonglah buat sesuatu. Tolonglah. Baiklah, lepaskan saya. Kalau macam tu, kita gunakan yang tu je. Sebenarnya ialah permainan kanak-kanak. Pokok permainan Pangsapuri. Pokok? Saya pertama kali nak gunakannya, jadi saya kena baca arahan dulu. Mula-mula kita tanam pokoknya. Lepas tu tulasnya akan terus keluar. Ia akan membesar dan dalam masa 10 minit akan jadi Pangsapuri. Ya, betul Doraemon. Ia makin besar lah. Dah cukup 10 minit. Ini ke Pangsapurinya? Lubangnya jauh ke dalam lah. Luasnya. Wah, hebatnya. Dia bersambung lagi ke dalam sana lah. Kat sini tulis yang ruang di bawah ni boleh dijadikan bilik tidur. Baiklah, saya akan pindah sekarang juga. Papa, Mama, saya dah dapat Pangsapuri secara percuma. Saya pindah dulu. Nanti dulu. Mengarut ajalah budak tu. Mana ada Pangsapuri percuma sekarang ni? Dia berangan agaknya tu. Takut satu persatu ya. Tak boleh masuk lah. Senang je tu. Masukkan saja ke poket ajaib saya ni. Sekarang kita dah dalam bilik, keluarkan. Oh ya, apa kata kita ajak Shizuka dan yang lain-lain sekali nak? Pangsapuri sendiri? Awak tinggal sendiri? Tinggal percuma? Saya boleh tolong bawa ke barang-barang awak semua. Saya pula. Hebatnya. Saya suka lah. Pangsapuri ni ada banyak bilik tau. Awak boleh pilih bilik mana yang awak nak. Saya nak bilik yang ni. Saya rasa saya nak pilih yang di tengah. Saya nak bilik dekat sana. Kalau nak makan dorayaki sendiri, seronok makan di bilik tetamu.
Kalau kat sini buat apa pun tak ada orang nak marah. Au. Sekarang saya akan nyanyikan sebuah lagu. 1, 2, 3. Sayalah giant budaya yang hebat. Siapa berani? Kat sini saya boleh berlatih alat muzik bila-bila masa je. Bagus, bagus. Tak sangka lagu nyanyian saya ni hebat betul lah. Sayalah giant, dan semua kita ingat saya. Bilik ni paling luas lah. Besok ajak mereka semua. Nobita! Nobita? Kemana budak ni pergi sampai sekarang tak balik-balik? Ha? Lupa apa pula ni? Kenapa bising sangat? Nobita! Masuk untuk makan! Itu Mama. Kan saya kata saya nak pindah ke sini. Kalau kamu merepek lagi, siaplah kamu nanti! Nobita, kan lebih baik kalau kita balik ke rumah pada waktu malam. Dalam mama saya tu panas baran. Iyalah, jomlah kita balik. Jomlah. Saya balik dulu ya. Nobita, awak tak nak balik rumah ke? Saya dah kata saya tak nak balik. Tapi... Kan saya dah buat keputusan ya, saya akan tinggal sendirian kat sini. Seronok betul rupanya bila dapat hidup sendirian. Bosanlah pula sorang-sorang kat sini. Oh. Huh? Tak, saya pasti boleh hidup sendirian kat sini. Setakat bayar-bayar je apalah sangat. Kat dalam bilik Doraemon mesti ada dorayaki. Apa? Bukan kat sini ke bilik dia? Kat sini pun bukanlah. Jadi kat mana bilik dia? Kalau macam ni saya balik rumah je lah. Betul ke jalan saya lalu ni? Kat mana pula ni? Saya tak tahu ke mana saya kena pergi. Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Sedapnya bau. Mana Nobita? Entah, tak tahulah. Habislah saya. Saya tak tahu lagi mana atas, mana bawah. Kalau berterusan macam ni, adakah saya akan sendirian di sini? Bau ni. Tak salah lagi. Bau ni ialah bau kari yang Mama masak. Nobita? Nobita? Rupanya lalu ada tembus ke dapur kita.
Kamu tak kenyang-kenyang lagi ke? Tinggal di rumah macam ni adalah yang terbaik. Baguslah awak dah sedar. Cepat bangun, jom kita ke pangsa puri. Tak sedar lagi ke dia ni? Dah tertanam. Nobita, habis lagi dah. Dalam ni tulis yang permainan pokok pangsa puri ni hanya boleh dimainkan untuk 1 malam. Apa? Keluarkan tali saya cepat. Saya pun nak alat muzik balik. Jangan lupa saya karaoke saya sekali.